Guys, welcome back to my channel. So hari ini kita nak sambut anniversary, my second anniversary, alhamdulillah, dengan Cik Bunga. Ada Cik Bunga dah. My first anniversary Ros tak ada, my second anniversary alhamdulillah Ros tak ada. Embui, macam dia seorang ada gigi. So this is our outfit for today. Tema dia brown. This is Rose outfits. Belum pakai stokin. Mama outfits. Baba dia tengah tutup pintu rumah. So hari ni kami tak ada plan apa-apa pun. Now nak pergi dekat gamak dekat Gurney Paragon Mall. Dia ada macam photo booth punya Korean photo booth macam tu lah. Macam tu. Pergi dekat gamak. Lepas tu mungkin jalan-jalan sikit dalam sempat. Lepas tu pukul 8 malam ada dinner dekat Penang juga. Kecil-kecilan je. Sambal kecil-kecilan yang penuh bermakna gitu. This year we both cakap tak mau bagi hadiah untuk each other. Just celebrate small celebration. Tapi I have surprise. Nanti kita tengok reaction dia. Small gift je. Oh, itu sama saya. Happy anniversary. Happy anniversary. Love you. Adik. Happy anniversary. Umi. Let's go. Mengeslik. Ada lagu. Ni bapak bunga. Dan singgah family mak dulu. Pantang apa isu? Penye. Tu, sungguh dia koyak. Habis I tahu abang ni. Siapa gunting rambut manja macam tu? Bagi tahu. Saya. Dia anak-anak. Tengok macam mana dia potong rambut anak dah jadi lagu mana. Hei, pening lah mak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni pun. Dah. Bapa panas. Allah, masuk tisu. Sedap yang tu. Panas tu. Dah apa habis? Kau tak bagi ke dia kacau. Kamu tak bagi dia ambil ni hari. Dia kuat lah. Oh, dia tak gunting lah. Besar tau. Nak nampak tak apa yang mama bodohnya. Sini apa? Mama saya bunga. Tunjuk outfit bunga. Topi bunga mana topi? Saya pakai topi, okey? Oi, sabar. Oi, syok. Panas? Tak. Tak ya. Kita dah dekat Georgetown. Kamu ke? Georgetown. Sikit lagi sampai. 5 dah. Kita dah sampai mall. Ibu pakai lipstick. Dah sampai kedai dia. Dah kedai.
Lainnya live forecast. Live forecast. Okay. Duduk dulu. Ha? Ya. Duduk tengok depan. Ayang, kepala dia tak boleh gerak ayang. Terus. Dia buat kesian ayang. Dia buat semua ayam dia. Dah guys. Itu pelik. Kenapa bodoh sangat ni? Tadi dah macam okey. Hah? Remote control di mana? Tu, kanan. Ni eh? Auto lah. Ada efek ni. Oh. Tak mahu ni, tak mahu ni. Kita dua orang dua. Tak dekat orang dua. Tak kira. Dia ada banyak kan? Lagi 3 orang kita ambil dia. Dia pun nak jelih, Bi. Tengok dia nak jelih. Dia macam ni, bos. Tengok gambar situ. Tengok situ. Pilih-pilih je cara step dia. Jangan tunggu gambar kelak. Excited. Oh, dia memang bawah dia tak boleh tuling. Ayam. Tak ada cermin. Auto eh? Mama boleh pegang tak? Kau mana-mana kat bawah. Mana? Ni. Dah ikut? Mama ambil ni. Ni tak cermin. Cuba. Ni tak cermin juga. Ambil ni. Comel. Adik. Mama pakai ni. Ciki. Comel. Cepat. Cepat yang. Okay. Dah. Okey. Last. Comel tak? Comelnya. Tada. Aku sayang kelabu. Ayang, dia anjuk lagi. Comel. Cantik. Ni sama saya dengan anak saya. Macam pun nak buat lagu tu. Cantik tak? Dekat sini tak lighting ni. Dia pun gambar senang. Cantik. Macam biasa, tenung muka pak dia. Jom kita tak kat gambar. Tak ah. Tu lift. Turun balik lah parking. Happy anniversary. Love you. Ya, nampak jealous juga ni. Jealous you all. Hey, aku ni macam beranak pesaing, kau tahu. Aku bukan beranak anak aku beranak pesaing. Kita dah habis dah setakat gambar. Sekarang kita nak pergi dekat kawasan tempat makan dulu. Kedai tu, lepas tu kita parking. Mesti kita jalan-jalan dekat gambar kat situ. Macam itulah sebab saya pukul 8 kami ada dinner. Jom let's go. Kecil ni pintu dia, ya Allah.
Sekarat ya lift ni. Harga? Ni nak turun mungkin lah. Turun pipi kan? Biar tempat parking lah. Ha. Bidu kan tadi? Betul yang ni tu? Mungkin ya. Bila ayat dek Nur. Ha kau? Bila nak jadi. Sekarat. Anak aku tak berkelik. Hello. Oh. Phew, punya malas. Parking tau ni. Ni parking. Tu lift kat situ. Tu lift. Jalan parking. Dia tak duduk stroller. Dia belakang. Tu. Duduk kat pok dia saja. Mari sini kat mama. Tutup bunyi, tutup bunyi. Kita dah sampai. Kita makan dekat sini untuk dinner. Kita makan kat dalam benuk ni. Orang cakap sedap. Pun tak tahu sedap ke tak you os. Oh, tu lama kita tak. Lama tak. Mana? Mama pun tak tahu kat mana. Ha? Tak elok lah. Open. Let's open. Hai. Saya ada reserve table. Ha. Thank you. Sini. Ni nak apa? Cantik. Okay. Chicken burger dengan chili con fries tak ada. Ini semua ada. Okay. Dia tak ada duduk lagi ya. Boleh? Nak Ada share ke? tak puas dia ambil. Okey. Okey. Order. Hello, comel. Comel makan. Dah cuba lah. Tengok jawab. Okey. Okey.
tu baca surat. Kita baby, thank you sayang untuk setiap satu yang buat untuk baby sama kami kahwin. Kita kahwin. Abi faham tak? Kisah macam ni tak pada faham. Macam laju-laju. Ha, anak duk raya mama ni. Baby hargai sangat bersyukur sangat-sangat dengan kehadiran bapa dalam hidup saya. Tak mampu saya nak balas segala kebaikan bapa sepanjang jadi suami baby. Kalau saya harap hubungan baik akan kekal sampai ke akhir hayat kita. Baby minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang menjadi isteri bapa. Allah, tak ada silap lah. Minta maaf juga banyak susahkan bapa. Terima kasih ada kecil dari baby Vicky. Harap bapa suka. Before saya habis baca sekali lagi baby nak cakap terima kasih sebab jadi lelaki terbaiknya dalam hidup baby sayang dan cinta bapa sangat-sangat sampai akhir hayat. Baby love you, cinta pinjam kertas dan apa ni? Pen. Ni Pinjam kertas and pen tau. Oh, tak terima. Terima kasih. Lama tak dapat hadiah. Terima kasih ya. Macam mama. Allah, anak mama jadi apa? Ayah, anak mama jadi apa? Mama setiap kali bagi hadiah ke bapa saya mesti sedih ni. Mama sebab I love you mama. Ya, jadi itu. Oh, suka tak ada mama bagi? Sukalah. Mana ada. Ni hadiah bapa. Ni hadiah ni pun mama bagi tahun lepas. Ya. Ni hadiah tahun lepas mama bagi. Allah, yang ni hadiah ni. Bapa buang surat cinta mama. Dah. Mentang-mentang mama pinjam kertas pen mama. Ni hadiah tahun pertama, tahun kedua bagi dompet. Muka sama pula tu. Hadiah set mama bagi kopi muka. Ha. Tapi nak buat hadiah ni lambat sikit lah. Allah. Bayang lah. Terima kasih ya. Sama-sama baba. Terima kasih baba dah. Ya, sama-sama. Minta maaf tak dapat bagi hadiah. Oh lola, baba tu bagi macam-macam lah kat sayang. Yang ni pun. Cebik. Mari bagi susu. Allah. Jalan-jalan dekat mana? Teh ya Allah. Teh Rabbi Fatah Alim. Jalan dekat sini. Ini padang kota baru. Dia nak balik dah. Lupa nak vlog. Cantik dah. Ayah, sini cahaya cantik cepat ayah. Ayah. Cantik lah. Tengok anak pun anak mereka. Bercerau dua orang mereka. Tak apa. Dekat sini. Lighting cantik dah. Nak balik dah pun. Dia mengantuk dah. She mengantuk you all. Saya buat YouTube. Baba dah setawak nanti kena copyright macam mana? Tak siapa nak copyright seorang ambil. Dia pun tak setuju adik. Adik pun tak setuju seorang baba. Lighting cantik. Tadi kan masa jalan-jalan dekat sini, someone tegak. So kalau orang tu, awak tu, tak ingatlah nama apa. Tengok YouTube ni. Hai. Saya ni pemalu yos. Hai, terima kasih sebab tegur saya. Terima kasih tengok YouTube saya. Tapi tadi serius muka dia macam kawan dekat zaman belajar dulu. Tak apalah, mungkin pelanduk dah serupa. Terima kasih kan menegur. Gelap-gelap tak nampak siapa. Duduk dengar yang ikan. Memang pun. Lepas tu dengar horn orang dia tak tenang. Cantik lah view kat sini.
Kabarnya. Dekat sini ada macam-macam. Tapi ramai orang. Nak buat budak-budak main kan best lah. So, nak healing ke, nak dating. Kondo no. Wah. Dekat gambar pun cantik. Kalau siang ni bercerau mat. Hangat malam pun hangat. Ni laki aku ni pun mandi hujan. Jomlah kita balik ke was. Cantik view dia. Hai guys, aku dah sampai rumah. Aku serabut gila sekarang ni. Aku dah nak mandi semua. Aku nak end this video lah. Aduh, gatai meratur dah ni. Sekarang dah pukul 1 lebih. Dah pukul 2 dah. Sebab tadi apa? Aku duduk kat dapur, kat depan apa tutup lampu kan aku tidur. Tadi jalan-jalan dekat apa tu Padang Kota Baru. Lepas tu balik singgah ke siap makan lapak. Sekarang pun sampai rumah memang penat gila. Ni aku ni mata kecil ni je. Ngantuk gila-gila punya. Tapi happy sebab dapat spend time together hari ni. Aku rasa aku akan end this video here. Thank you kerana tengok video ni sampai ke saat ni. Tak tahu lah video ni best ke tak best. Sebab biasalah kalau ada anak ni memang tak menyempat nak rekod. Nak menyempat. Kadang lupa. Ni bateri pun ada 1. Tak tahu bila dah nak mampu ni. Doakan hubungan aku dengan my husband Helmi sampai ke akhir hayat kami. Amin. Doakanlah aku selalu. Semoga segala doa yang baik-baik itu berbalik untuk hampa and family juga. Okay? So, thank you so much. See you guys in my next video. Bye. You're so lovely.